Hai korang, kita repeat hari ni. Semalam malam aku tak record, aku datang. So kita repeat sini. Kita repeat hari ni. Kita tunggu artis Cerpen. Ramai guys, ramai ya. Hari ni hari kedua. Besok hari ketiga ada Aming Spring. Dan hari keempat ada kumpulan Sofas. Hari keempat adalah penutup. Seperti biasa, Maya Panipuri lah yang paling havoc. Dia buat live guys. Bismillah. RM9 okey lah. Orang memang ramai malam guys. Balik kerja esok cuti. Lepas tu ramai-ramai nak tunggu artis. Hujan guys, hujan. Hujan. Artis tak sampai lagi tapi dah hujan. Artis dia, kumpulannya siapa nama? Siapa tahu? Kumpulan apa? Ha? Metallica. Tak, sabar. Abang kira 1, 2, 3 buang kat tangan Abang nak budak-budak yang jawab. Salah satu jawapannya. Betul ke tak betul? Tepuklah tangan. Nah, itu dia. Lagu tanya dia lagu apa? Bersatu dan maju, rakyat makya, Tuhan kurniakan. Betapanya sepinya perjalanan ini. Jangan senyum, jangan senyum. Nama orang panggil apa? Kyle. Mick. Ni. Okey, Mikael. Oleh kerana tepuklah tangan. Terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati bersama mata. Aku bergetar di sedunia. Waterban sampai. Aku balik dah. Korang, aku balik dulu sebab hujan dah lebat. Dia kata pukul 9 tau artis nak sampai. Tapi sekarang 10 tak sampai. Tiba dia kata 10.30. Hujan dah lebat gila. Tapi orang masih stay lagi ramai. Aku tak sanggup, so aku nak balik. Aku tak nak lah demam kerana artis gece. Okay lah, bye korang. Besok aku record lagi. Nak tengok Aming Spring. Hopefully besok Aming tak lambat lah yang. InsyaAllah dia awal. Dia dah WhatsApp saya. Dia dah WhatsApp aku dah. Lambat juga, aku condemn dia.